Selamat pagi semua. Kaget Obaki di sini. Hari ini kita akan, aku tak pasti lah. Aku niat nak pergi main game dekat aku punya komputer, tapi aku tak ada plan. Oh ya, aku patutnya pergi beli roti dekat kedai runcit. Aku kena pergi dulu aja. Tu geng, kita pergi ke kedai runcit guys. Tak salah dekat depan rumah aku ni ada kedai runcit. Ni. Oh ni belum buka lagi, tak salah kedai runcit ni. Tak apa, kita pergi jauh sikit, tak apa. Kita naik kereta. Jom gerak. Okey, kita parking sini dulu geng. Okey. Aku akan mula cari roti. Ni dah jual ayam. Ada jual ni kat mana roti. Jumpa roti kita. Hai bang. Hai. Berapa harganya bang? Semuanya perlu dia. Okey, ni dia bang. Okey, terima kasih. Tawa dan jumpa lagi. Balik ke rumah patut kita sarapan. Assalamualaikum. Ada orang ketuk ah? Siapa? Atif. Masuk. Hai. Kau Okey. kau ni tak bagi tahu aku pun kau datang. Bukan kau kerja Grab ke? Biar mentang-mentang sekarang ni waktu free aku boleh lah melawat. Oh. Waktu free ke kau malas? Ha? Malas. Boleh katalah. Lagi tunggu hujan kat luar. Okey, sila duduk. So, Atim, kau tak rasa pelik ke sekarang ni? Macam aku asyik tengok TV, lepas tu macam ada bencana-bencana lah. Macam aku tak faham sekarang kenapa. Aku rasa memang macam Faham. So, kau lepas ni ada apa-apa nak buat? mungkin sambung kerja macam Grab, dapatkan duit. Aku tahulah, aku ni kan masih menganggur lagi kan. Orang muda kan, kabur lah. Ish penganggur. Tapi aku masih dapat duit dari streaming tau. Streaming. Itu pun boleh juga. Aku kan boleh kata streamer juga. Kan kau tahu nama channel aku kan Kaget Obaki. Untung. So alang-alang hujan Walaupun tak tetap. Alang-alang hujan kita boleh lah duduk sekejap kan. Kau takkan lah kau nak keluar hujan-hujan macam ni kan. Kena sabar peti kadang. Itu lah tu. So hati alang-alang tu aku buat TV lah. Kang bosan dengan kita. Boleh lah. Tengok berita terkini. Selamat malam semua. Pihak polis hari ini telah menangkap seorang individu selepas dia melakukan menyerang rakannya sendiri dengan sangat agresif di sebuah kawasan awam. Menurut saksi di tempat kejadian, pergaduhan itu berlaku secara tiba-tiba dan menyebabkan orang ramai panik. Beberapa rakaman yang tersebar di media sosial menunjukkan suspek bertindak tidak terkawal hingga terpaksa ditahan oleh pihak berkuasa. Sejak kejadian itu tular di internet, ramai pengguna mula membuat pelbagai spekulasi. Ada yang mengatakan tingkah laku suspek kelihatan seperti serangan zombie. Walaupun perkara itu tersebut masih belum disahkan, pihak polis memaklumkan bahawa siasatan masih dijalankan untuk mengetahui punca sebenar kejadian ini. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan khabar angin yang dan menunggu maklumat rasmi daripada pihak berkuasa. Itu sahaja laporan untuk malam ini. Terima kasih kerana menonton dan selamat malam. Apakah pelik nama Z tu? Dia ingat apa zaman COVID? Dia ingat zaman COVID ni. COVID je lagi sedap. Okay, zaman COVID orang nak ambil suntik vaksin pun dia ingat boleh jadi zombie. Apatah lagi berita macam ni. April Fool aku rasa. Mungkin. Aduh, virus tu tak boleh berkembang mana kan. Betul. Malam ni kan alang-alang tu dah tak kita pergi bandar. Boleh? Jalan
Jalan jom. Kau tak ada kerja kan? Kau Lagi kau kau kosong kan? Tak ada lagi hujan ni. Malas tak ambil kerja. Kita kau jom naik kereta aku. Okay. Tutup pintu. Kau perompak nanti. Dia kena rompak tadi. Okay, ya aku kunci pintu jap. Okey dah, jom. Jap mana kereta aku. Okey, masuk. Reng, gerak. Weh. Naik kereta kawan. Yeah. Duit minyak kau bayar. Yang salah aku cakap. Bayar. Pasti jarang keluar bandar ni. Jarang keluar ni. Kami biasalah terima mana pergi keluar itu. Betul. Tapi kan zaman sekarang kan ada streamer apa RL live tu kan, yang jalan-jalan sambil buat live tu. Itu memang itu yang live ni. Kalau kau kan streamer ni memang gamer je. Aku gaming je lah. Aku kan gamer Minecraft. Tak tahu aku. Aku biasa kebanyakan aku buka lagu J-pop. Oh, J-pop. Sekejap aku nak isi minyak jap. Okay. Kau pergi dekat ni dulu. Kau pergi kedai apa-apa, aku nak pergi isi minyak dulu, okay? Okay, aku pergi tengok dalam ni aku. Hatim, tu siapa orangnya? Kenapa kulit dia hijau? Bang. Waktu malam makan. Bang. Abang okey tak? Bang. Abang kenapa? Weh. Jauh. Kenapa kulit hijau? Ni ke? Bang, jauh bang. Masuk kereta. Aku rasa tak waras. Masuk kereta. Ni satu. Aku rasa tu lagi. Masuk kereta cepat. Bye-bye. Wow. Aku tak tahu maaf dia jumpa. Dia orang ke bukan sebab kulit hijau tau? Aku rasa tu bukan orang. Orang mana yang pakai skin hijau? Lagipun aku tengok badan macam teruk sangat. Tu macam kulit dia berbusuk ke tau tak? Tu juga bandai. Aku macam tipis lah. Tadi malam apa? Tak tahu aku. Macam kau tak bau ke? Bau kulit dia tu busuk kan tau tak? Macam tak mandi tau. Tak busuk. Macam aku tak tahu. Kalau kau sebab bau mayat, kalau orang bau mayat, kita boleh tahu itu bau mayat. Boleh tahu, tapi dia hidup macam dia bergerak kan? Mayat hidup. Mayat hidup. Ni gerak. Weh, aku rasa ada sesuatu ni. Suatu ada kaitan ke dengan yang aku kita nampak kat berita tu? Aku rasa lah. Kita dah sampai bandar. Ni Satu malam kita bergerak. Satu malam tau. Biasa budak-budak remaja ni biasa dah sampai dah. Jauh kita jalan. Tu lah. Ni kat KLCC ke? KLCC ada? Ada. Tak ada. Alah. Ni mana biasa ni. So Noel, kalau aku nak pergi rumah sewa, aku boleh je. Oh yeah, kau ada rumah sewa kat sini Ada sekitar bandar ni. Oh okey cun. Aku pun nak rehat nanti ni, penat tu. Penat ni dah satu malam dah ni berjalan. Tu semalaman tu. Oh kat sini kau punya baringannya. Mana sini? Sini lah rumah sewa aku. Kau bayar berapa ratus ni? Oh, disebabkan ni rumah sewa tak adalah mahal sangat. Macam
600 sebulan. Not bad lah. Mana? Lagi pun okey juga. Lumayan ada. Boleh. TV. Cun. Ada TV kan. Lain Tengok macam- pemandangan sini. Wow. Mana. Wah, weh nampak kereta aku. Bagus lah ni. Boleh mengelakkan bagus, apa? Aku punya Boleh tengok. kena apa? Boleh merokok kat luar. Ada bilik kosong tak? Ni aku tandas. Weh, Atif, bilik tandas kau ni Tanda. ada tingkap. Kau nak intai siapa? Itu sambil mandi, sambil boleh tengok. Kau mandi kat sini, lepas tu orang macam Kenapa kau kena mandi? patutlah harga sewanya 600 je. Privacy tak ada. Kalau kan Okay, alam tu aku nak pergi ni lah. Dan ni boleh. Aku nak tidur dulu lah, penat lah. Okey. Okay. Oh, itu bilik aku. Kau tidur kat kerusi sana. Kursi mana? Di kerusi batu ni. Batu. Kap. Okay, selamat malam.